Hai semua pelajar. Okey, jom kita terus mulakan sesi ulang kaji pantas kita untuk bab 4 sejarah tingkatan 5 iaitu sistem persekutuan. Okey, ini dia roadmap kita untuk hari ini. Ada 4 perkara utama. Mula-mula, kita akan tengok sejarah macam mana sistem ni boleh wujud. Lepas tu, kita akan bedah siasat sikit pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Seterusnya, kita tengok contoh-contoh kerjasama real life dan akhir sekali, apa rahsia yang buat sistem ni kekal kukuh sampai sekarang. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama. Kan, untuk kita betul-betul faham sistem persekutuan hari ini, kita kena tahu dari mana puncanya. Sejarah inilah yang jadi tapak asas kepada semua yang kita ada sekarang. Okey, cuba kita tengok perjalanan sistem persekutuan ni. Ia sebenarnya bermula seawal tahun 1896 lagi dengan penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu atau NMMB. Lepas tu, pada tahun 1946, ada cubaan untuk buat Malayan Union tapi gagal. Turning point yang paling penting adalah pada tahun 1948. Inilah kali pertama Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan dan ada pembahagian kuasa yang jelas. Konsep ni makin kuat masa kita merdeka tahun 1957 dan temuncaknya tentulah pada tahun 1963 dengan pembentukan Malaysia. Okey, sekarang kita masuk bahagian 2. Bila sistem dah ada, soalan paling besar mestilah siapa yang berkuasa buat apa? Kat sinilah kita nak tengok macam mana kuasa tu diagih-agihkan yang mana ia adalah jantung kepada sistem persekutuan. Pentadbiran kat Malaysia ni senang je nak faham. Dia ada 3 tingkat. Paling atas kita ada kerajaan persekutuan. Bawah sikit kerajaan negeri dan yang paling dekat dengan kita semua yang uruskan hal-hal harian macam kutip sampah, lesen kedai, tu semua kerajaan tempatan. Struktur macam ni dibuat supaya pentadbiran lebih cekap dan sampai kepada semua orang. Dan pembahagian kuasa ni bukan main cakap-cakap je tau. Ia termaktub dalam perlembagaan. Ada 3 senarai utama. Senang cerita macam ni. Senarai persekutuan tu untuk isu-isu besar satu negara. Contohnya pertahanan, keselamatan. Senarai negeri pula lebih fokus pada hal ehwal tempatan macam tanah, hal ehwal agama Islam. Dan ada juga senarai bersama. Yang ini kerajaan pusat dan negeri sama-sama kongsi tanggungjawab. Contohnya dalam isu perumahan dan kesihatan. Okey, yang ini special sikit. Dalam sistem persekutuan kita ni ada satu perkara unik, iaitu kedudukan istimewa untuk Sarawak dan Sabah. Masa mereka setuju untuk sertai Malaysia dulu, mereka diberikan beberapa kuasa otonomi tambahan. Contoh paling ketara, kuasa kawalan imigrasi. Sebab itulah, kita dari Semenanjung kena tunjuk IC atau pasport bila masuk sana. Ini perbezaan utama yang korang kena ingat. Seterusnya, bahagian 3. Jadi, kita dah faham teori pasal bahagi-bahagi kuasa ni kan? Sekarang, jom kita tengok macam mana ia berfungsi dalam dunia sebenar. Macam mana kerajaan pusat dan negeri ni bekerjasama untuk majukan negara? Salah satu kerjasama yang paling penting adalah dalam pembangunan sosioekonomi. Matlamat dia jelas, nak rapatkan jurang antara bandar dengan luar bandar dan pastikan kekayaan negara ni dapat dinikmati oleh semua, tak kira kat mana pun mereka tinggal. Contoh paling senang nak nampak kerjasama ni adalah dalam pembangunan tanah. Kerajaan persekutuan tu bukan agensi macam Felda dan Felkra, manakala kerajaan negeri pula yang sediakan tanah. Nampak tak gandingan tu? Satu pihak bagi kepakaran dan duit, satu pihak lagi sediakan sumber. Sama juga macam projek koridor wilayah. Pusat rancang pelan besar, negeri pula pastikan pelaksanaan kat bawah tu berjalan lancar. Memang mantap. Selain tanah, ada lagi satu isu yang sangat dekat dengan kita semua, iaitu perumahan. Nak pastikan rakyat mampu ada rumah sendiri ni bukan kerja mudah. Ia memerlukan kerjasama yang sangat erat antara kedua-dua peringkat kerajaan. Jadi, kerjasama ni ada 2 lapis. Dekat peringkat persekutuan, kita ada program skala besar macam PPR untuk rumah kos rendah dan PR1MA untuk golongan pertengahan. Pada masa yang sama, kerajaan negeri pun tak duduk diam. Mereka ada inisiatif sendiri, contohnya macam Rumah Selangorku atau Rumah Mampu Milik Johor. Program-program ni direka khas ikut keperluan rakyat negeri masing-masing. Dan akhir sekali, kerjasama dalam bidang yang paling kritikal, keselamatan negara. Walaupun isu pertahanan dan keselamatan ni terletak bawah senarai persekutuan, kerajaan pusat tak boleh buat kerja sorang-sorang. Kerjasama daripada kerajaan negeri itu sangat-sangat penting untuk jaga setiap inci tanah air kita. Bukti paling jelas, penubuhan kawasan keselamatan khas macam Eskom di Sabah. Formulanya mudah je. Kerajaan persekutuan sediakan aset macam kapal perang, tentera dan kepakaran. Kerajaan negeri pula yang dipengerusikan oleh Ketua Menteri akan bantu dari segi penyelarasan operasi di peringkat tempatan. Gandingan inilah yang penting untuk kita bertindak balas dengan pantas dan berkesan.
Okey, kita dah sampai bahagian terakhir, faktor pengukuhan. Kita dah tengok sejarah, dah faham pembahagian kuasa dan nampak contoh kerjasama. Sekarang, soalan dia, apa gam yang ikat semua ni? Jom kita tengok apa faktor yang jadi tulang belakang kepada kestabilan sistem persekutuan kita. Faktor nombor 1 yang paling utama ialah keluhuran perlembagaan. Bayangkan, perlembagaan ni macam buku peraturan tertinggi negara. Ini bermakna, tak kisahlah undang-undang apa pun yang diluluskan, sama ada oleh parlimen kat pusat atau DUN kat negeri, ia tak boleh langsung bercanggah dengan perlembagaan. Kalau bercanggah, undang-undang persekutuan akan diguna pakai. Inilah cara kita pastikan semua orang main ikut peraturan yang sama. Selain ada buku peraturan, kena ada juga meja rundingan. Penyelarasan yang berterusan ni sangat penting sebab tu wujudnya platform-platform rasmi macam Mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri yang dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri. Selain tu ada juga majlis-majlis khas macam Majlis Kewangan Negara dan Majlis Tanah Negara, tempat di mana kerajaan pusat dan negeri duduk semeja untuk bincang dan buat keputusan bersama. Okey, sebagai penutup, cuba kita fikirkan soalan ni. Kita dah tengok semua aspek kan, dari sejarah, struktur kuasa, sampailah ke contoh kerjasama. Jadi, macam mana sebenarnya keseimbangan kuasa dan semangat kerjasama antara pusat dan negeri ni menjamin kemakmuran negara kita? Inilah intipati sebenar sistem persekutuan. Ingat, kuncinya ialah keseimbangan dan kerjasama. Semoga sesi ini membantu korang dan selamat maju jaya dalam SPM.